sebab lama sangat tak start. Bateri kong nak kena tukar bateri baru. So baiklah aku ada benda ni. Dia keluar pakai power bank dia. Power bank dia, tengok, aku buka, kena lock ni. Okay. So cara dia guna dia untuk benda ni, simple je. Dia ada jumper dia. Okay. Ni jumper dia. Kereta aku ni dah sebelum dia jadi pun bateri kong. So sekarang ni aku nak bawa pergi tukar bateri. Cara pasang dia simple. Yang merah dekat positif, yang hitam dekat negatif. Nampak tu? Dia ada spark tu, nampak? Okay. Kita tengok, try start. Ni dah kereta yang orang guna. So aku suggestkan korang untuk beli benda ni. Banyak kali aku kalau bateri problem kan, aku ada dua, satu kat kereta lagi satu kat kereta ni. Beli terus, memang function lah. Dan ni untuk pump tayar. Aku pernah tayar pecah. Kalau tayar korang kempis, korang boleh standby untuk pump. So senang, tak perlu korang nak kena cari orang lain, nak perlu pakai tayar spare. So problem, kau kena standby. Padaiman wajib setiap kereta perlu standby. Dia boleh jadi power bank untuk handphone korang. Tengok ada 4 USB port. Itu tempat charge yang bulat ni. Dia ada bagi charger yang cucur rokok di tempat. Dia ada spark plug. So settle je hidup enjin tadi. Terus saya bawa pergi tukar bateri. Kan senang, tak susahkan orang lain kan.